Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari yang kedua kami di Temerloh, bermalam di Temerloh. So pagi ni kita nak bersarapan sebelum kita check out dan kita meneruskan perjalanan pulang ke Bangi. Okey, jom ikut kami. Bandar Temerloh di pagi hari Isnin nampaknya agak tenang. Jadi jomlah ikut kami ke mana kami nak sarapan. Tapi kami singgah bergambar dahulu di papan tanda Pekan Sehari Temerloh ni. Tempat sarapan yang nak kami cuba ni disarankan oleh seorang penduduk tempatan, dan untuk ke sana kami melalui Jambatan Sultan Ahmad Shah 1 atau Jambatan Temerloh di Jalan Maran Temerloh. Seronok dapat masuk ke kawasan-kawasan kampung di sini. Dah sampai dah. Alamak, kedai ni tutup lah. Ya, kami memang nak cuba makan dekat warung di tebing tadi tu. Memang tak ada rezeki kami nak makan di situ. Nampaknya kena carilah kedai yang lain. Okey, kami nampak satu warung kat situ. Jom kita pusing balik. Kita berhenti kat warung tu. So, kita dapat makan tepi sungai ni dekat warung kampung. So, nasi lemak habis. Kita nak cari nasi putih dan nasi ayam lah kita makan pagi ni. Kita berjalan tengah cari makanan. Jual bendi ni daripada kebun ni. Ada kuih-kuih dan nasi ayam. Ambil kau. Ni tak payah makan petang. Itulah, nak jalan jauh ni. Letak sos tu lebih sikit boleh? Okey. Pagi dah ada nasi putih. So abang Jalal kata dia nak makan nasi putih. So dia nak pilih lauk apa tu. Dia tengok dia dah tahu dah. Dia mesti cari ikan ni. So yang paling best sekali kita nak makan tepi sungai ni. Okey, jom kita tengok. Ada lauk kampung kat sini. Lauk apa yang ada lagi? Sayur. Nikmat betul dapat bersarapan di warung kampung dengan view sungai Pahang macam ni. Kalau dah sampai tempat orang, kalau tak pergi merayau memang tak sah lah kan. Okey, ni kat kampung apa nama, Tanjung Kampung Teluk Ira tu Empire Patin Madu. Okey, dekat kedai ni je kita jalan kaki, tempat sarapan kita orang tadi. So kat sini dia ada jual, rasanya jual ikan patin fresh, tapi tak buka lagi. Dia orang letak barang-barang dulu. Kat sini ada dia jual paste spice bakar tempoyak, paste gulai tempoyak sebekas. So tempat ni memang menjadi tempat tumpuan lah. Jadi ada tempat penternakan ikan patin sebelah sungai ni. Di sungai, bukan sebelah, dalam sungai. Sungai Pahang. Dia orang ternak ikan patin dalam sangkar. So nanti ada orang beri makan kot. Jomlah kita turun bawah tengok apa yang ada. So yalah, dah sampai kan. Kita tengoklah. Ni adalah projek Agro Makanan Rizda. So dia punya pengusaha dan Encik Ahmad Kamal bin Abdul Halim, peternakan ikan sangkar. So ni dekat kampung Teluk Ira, Temerloh Pahang. So tadi ada owner dia, tapi kita terlewat sikit je. Dia tadi hantar makanan rasanya. Kita tengok kod. Menarik. Ada sangkar belah sana. Banyak sangkar ikan patin madu. Diorang kata ikan patin madu ni lemak, rasa dia lain sikit. Tak? So inilah keadaan diorang buat perusahaan peternakan ikan patin madu dalam sangkar dalam Sungai Pahang. Okey, Abang Jalal dah minta kebenaran daripada owner. So dia benarkan kita untuk pergi ke sangkar. So jomlah kita merasa pengalaman ni dekat sangkar ikan patin. Jom. Bismillah.
Dia kata hari ni tu tak ada. Sebenarnya semua tak pun hak penuh datang ni. Oh. Dia ada macam lawatan. Oh, mak kau? Ya Allah. Lawatan tourism. Datang pakai van, bas. Oh. Datang, dia orang ada ni pelancongan. Okey. Jadi dia orang buka untuk lawatan jugalah. Lawatan. Okey. Ada aktiviti nak tangkap ikan apa sauk kan. Dia Boleh sauk. Ya. Boleh sauk ikan. So, alamak. Jalan. Apa? Macam okey. So, saya ni memang gayat. Pegang tangan saya takut jatuh. So, kat sini je lah. So, okey, macam inilah keadaannya. Apa ikan yang diternak di dalam sangkar Sungai Pahang ni. Dan diorang lebih spesialis untuk peternakan ikan patin madu. Okey, jadi dekat sini ada ikan yang matilah. Ikan mati ataupun dia punya makanan. Taklah, ikan patin lah tu. Ikan patin. Dia dah mati. Jadi tak semualah hidup kan. Jadi biasalah kat sana tu pun ada juga yang ikan-ikan dah apa. Pak, be careful pak. Akak pula lain cemas tengok dia. So, ambil gambar. Okey. Cucuk langit sikit. Cucuk langit. Jadi, satu lagi. Okay. Right. So, bagi siapa yang datang dengan family, diorang rasanya diorang benarkan untuk datang. Akak memang tak berani lah. Memang confirm akak tak berani nak lalu. Akak ni jenis gayat semacam. So, macam inilah keadaannya. Kita berada dekat sangkar-sangkar ikan ni. Jadi, macam inilah usaha orang-orang kita untuk menjana pendapatan. Sebenarnya permintaan ikan patin sangat tinggi lah. Orang datang terbeluh je memang akan cari ikan patin. Memang akan cari ikan patin segar ataupun diorang akan makan kat sini. So memandangkan kita naik motor, kita takkanlah beli ikan segar. Jadi kita beli makanan yang siap lah, makan je. So ialah pengalaman yang baru bagi siapa yang nak bawa anak-anak pun boleh juga kan. Bolehlah bawa family, tengok, kenali, dekatkan diri kepada sumber makanan kita. So okey. Sempatlah kami berbual-bual dengan peternak ikan patin madu di sini tentang pasaran, pemakanan ikan, pakej-pakej lawatan dan juga cabaran-cabaran dalam industri ni. Paling best beliau mencadangkan tempat makan ikan patin tempoyak yang padu dekat Temelong ni. Lepas borak-borak dengan owner sangkar tadi, kita orang nak menuju satu lagi tempat. Ini kemah dia, Tok Abah. Oh, ni dia apa? Sekejap nak tanya. Okey, dah sampai kat sini. Laman Tok Abah, Tok Ayah. Rupanya lelaki bertopi itu tadi adalah penyewa rumah rakit di laman Tok Ayah ni. Dan beliau sendiri yang tawarkan kami untuk tour rumah rakit yang beliau sewa ni. Kepada mereka yang suka memancing, ini salah satu tempat yang boleh kita cuba. Bagi akak, yang paling unik di rumah rakit laman Tok Ayah ini ialah mereka menyediakan kolam air sungai untuk kita merasai pengalaman mandi di Sungai Pahang ni. Jangan risau, kolam ni dikelilingi oleh jaring. Kemudahan seperti peti ais, tempat membakar barbecue dan juga sinki juga disediakan. Bagi mereka yang nak berkemah tapi tak ada kemah sendiri, boleh je booking dengan mereka. Sebelum kami balik ke hotel untuk check out, kami singgah satu lagi tempat ikonik di Temelong ni. Okey, selalunya kita ambil gambar daripada jauh, bang. Okey, selalu kita ambil gambar daripada jauh. Ini kita ambil betul-betul dekat bawah dia. Orang kata ambil video kan, Temerloh. Sebesar-besar alam dekat sini.
Kalau you all nak tahu, nama Temerloh ni diambil dari perkataan bahasa orang asli tempatan, iaitu mereloh atau maksudnya ialah tidur. Terdapat beberapa versi, tapi salah satunya adalah kisah orang asli yang tertidur semasa menjaga kebun durian. Dari perkataan termereloh iaitu tertidur, ia menjadi Temerloh hingga kini. Kami dah check out daripada hotel kami. Dah nak menuju ke Bangi, tapi kita nak buat satu loop lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami meninggalkan Temerloh, tapi macam tak puas lah. InsyaAllah kami datang lagi. Destinasi seterusnya, Bandar Bera. Akak suka laluan ni sebab kita boleh tengok keadaan kampung-kampung di sepanjang laluan Sungai Pahang ni. Dalam perjalanan, kami terjumpa papan tanda yang selalu kami cari, iaitu KM0 Durian Tawa. Hai Abang Jalal, itulah laju sangat. Sekarang hampir-hampir kami nak terlepas bergambar di papan tanda ikonik ini. Welcome to Bra. Okay, kita ambil gambar sekejap. Ya, inilah dia, mercu tanda I Love Bera di hadapan Bera Waterfront. Terdapat beberapa versi cerita bagaimana Bera mendapat namanya. Dari cerita yang kami perolehi, perkataan Bera diambil dari nama tasik Bera, iaitu tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Malaysia. Perkataan Bera pula diambil dari bahasa orang asli Semalai yang mendiami kawasan itu. Bila dah sampai di Bandar Bera, kami tak melepaskan peluang untuk bergambar di KM0 Bera. Okay, Abang Jalal dia berjaya check in. Bera 0 km. So kita ada satu lagi, yang ni dia punya batu yang sebenar rasanya. Okay, dia letak kat tengah ni. Bera 0 km. Batu ni telah dialihkan rasanya, dibawa dekat atas laluan ni. So inilah dia. Okey, kita dah sampai di Bandar Bera. Kita berhenti sekejap dekat dataran ni, Laman Kerayong. Ya, Laman Kerayong. Jadi kat sini dataran dia lah. So mungkin ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan penduduk di kawasan ni. Mereka akan buat di kawasan ataupun di dataran ni. Selepas Bandar Bera, kami singgah di Triang, iaitu salah satu mukim dalam Bera. Majoriti penduduk di Triang ni adalah dari kaum Cina. Kalau you all nak tahu asal usul nama Triang, kononnya dari sebutan Cina, iaitu Tirian, yang bermaksud abang besar atau abang tua, dan akhirnya berubah menjadi Triang. Okay, kita nak mencari satu lagi batu. Kena jalan sikit lah, tempat ni sempit dan tak ada tempat parking. So jalan menuju ke tengah ni. Kat sinilah dia tempatnya, Triang kosong. Ni bandar Triang ni. Orang pandang je kita. Okay, ini dia Triang kosong. Kadang-kadang kita nak kutip batu, muka kena tebal sikit lah. Muka kena tebal sikit Abang Jalal. Ya, betul. Ini dia. Apalah diorang ni. Apalah tengah panas-panas ni, ya Allah. Mana pula laluan Abang Jalal lalu ni? Katanya nak elak laluan sibuk, terutama lori-lori ke arah Kemayan. Jadi kami gunakan jalan utama Bukit Mendi ke Fedah Cemomoy. Laluan cantik, kurang kenderaan, tapi pastikan minyak cukup ya. Ya. Kita lalu tak mana-mana tadi. Okey. Kita dah sampai kampung Simpang Pelangai. Kita layan kampung, layan Kedah. Layan Sabah ke layan kan tadi?
tu ni? Okay, jadi tempat. Cari tempat untuk rehat lah. So kita berhenti sekejap minum. Daripada last kali kita berhenti tadi Bera. Dekat Bera kita berhenti sekejap. Lepas tu kita berhenti dekat 0KM Periang. So berhenti sekejap lah, kita minum air dekat area Simpang Pelengai. Kampung Simpang Pelengai. Okey, Kampung Simpang Pelengai. So ni dekat warung tu berjalan ni je. Lepak kampung orang So minum Milo, ais dengan cendol. So jalan. Dah rehat, dah minum, kami teruskan perjalanan ke Kuala Kelawang. Selamat datang ke Bandar Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Bagi mereka yang tak tahu, Kuala Kelawang adalah bandar dan juga ibu daerah bagi Jelebu. Asal nama Kuala Kelawang ini terdapat dua versi tau. Dari masyarakat Melayu, menamakan tempat ini berdasarkan siput kelewang yang banyak di kuala sungai di sini. Manakala masyarakat Cina pula menamakan tempat ini Kilawang, iaitu aktiviti mengira wang kerana terdapat aktiviti perdagangan di sekitar sungai di sini. Akhirnya tempat ini dinamakan Kuala Kelawang. Dari Pahang ke Negeri Sembilan. Tapi sebelum masuk ke Selangor, kami ada lagi satu tempat ikonik yang wajib kami berhenti. Cuma akak nak nasihatkan bagi mereka yang lalu di kawasan ini secara solo, kena hati-hati ya, kawasan ni ada kes serangan harimau kumbang. Walaupun akak orang Negeri Sembilan, ini adalah kali pertama akak berhenti bergambar di signage ni. Asal-usul nama Jelebu pula kononnya berasal dari perkataan orang asli Jakun, iaitu jalar labu, merujuk akar labu yang menjalar subur milik Tok Batin di situ. Bagi kita lalu Temyang bypass menuju ke Lekat Highway. Bagi mereka yang tak pernah sampai di Temyang bypass ni, beginilah rupa laluan yang menjadi viral satu ketika dulu. Akak dan Ahmad Jalal pun pernah berpengalaman berbasikal di laluan ni. Perjalanan lancar, Alhamdulillah. Nampaknya akan ada lagi ride-ride yang seterusnya. Betul tak Abang Jalal? Okay. So, kita jumpa lagi pada ride akan datang. Secara kesimpulannya, akak tak puas berjalan di Temerloh selama 2 hari 1 malam ni. Setidaknya kena merancang aktiviti 3 hari 2 malam. You all bolehlah rujuk pada gambar yang akak kongsikan di sini ya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng. Okey?